Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Badiza binti Abu Osman yang bernama Menteri A195552. Sepanjang mengikuti subjek STPD 2143 Pengenalan Sains Tauhidi, terdapat 3 topik yang memberi kesan kepada saya dan mengubah perspektif saya terhadap tanggungjawab sebagai khalifah. Topik yang pertama ialah etika sains tauhidi. Di dalam topik ini telah diceritakan tujuan manusia diciptakan, ada 2 tanggungjawab, iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah. Yang mana sebagai hamba, manusia wajib beriman, beribadah dan mentaati segala perintah Allah. Hubungan ibadah kita dengan Allah. Yang kedua ialah khalifah, yang mana di dalam ini Allah mempertanggungjawabkan kepada manusia untuk mengurus, mentadbir dan memelihara alam dengan berpandukan syariat yang telah ditetapkan di dalam Alkitab Quran. Yang kedua ialah topik Dabah dan An'am, di mana topik ini sangat membuka mata saya tentang semua ciptaan Allah ni ada hikmah dan fungsi yang tersendiri. Sebagai contoh yang saya boleh kaitkan di dalam topik ini ialah haiwan lebah, yang mana haiwan lebah ni akan mencari madu yang terbaik, dan madu ini adalah sebagai penawar untuk penyakit. Dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah berfirman mengatakan madu itu sebagai penawar. Nampaklah di sini bahawa Allah menciptakan ciptaan ini supaya bagi manfaat kepada manusia, supaya mudah untuk melaksanakan tujuan hidupnya tanpa perlu mencari sendiri, kerana Allah telah kurniakan segala nikmat kepada kita dengan mudahnya. Jadi di topik yang terakhir yang beri kesan kepada saya adalah matematik dan Al-Quran. Di dalam topik ini, saya menyedari bahawa matematik bukan sekadar pengiraan, tapi ia menunjukkan tentang ketelitian, keseimbangan dan aturan ciptaan Allah. Hal ini menambahkan keyakinan saya bahawa setiap ciptaan Allah memiliki hikmah dan ketetapan yang sangat sempurna. Melalui topik matematik, terdapat contoh di dalam Al-Quran yang Allah mahu manusia berfikir. Surah Al-Kahfi ayat 25 tentang Allah berfirman tentang pemuda Al-Kahfi, mereka tidur 300 tahun ditambah lagi 9. Di dalam topik ini terdapat operasi tambahan yang mana manusia berfikir 300 ditambah lagi dengan 9, bersamaan 309 tahun pemuda Kahfi ini tidur di dalam gua. Di sini Allah ingin kita berfikir dan menjadi ulul albab, golongan yang berfikir dan bijak membuat pilihan, sama ada pilihan itu Allah redha atau tidak. Sekian, terima kasih.